Pernah tak rasa macam lemas dalam timbunan kerja-kerja admin? Surat menyurat, minit mesyuarat, kertas kerja. Aduh, senarainya macam tak pernah habis kan? Okey, dalam perkongsian kali ini, kita nak tengok macam mana teknologi sebenarnya boleh jadi penyelamat kita dan yang paling penting, pulangkan balik fokus kita kepada pelajar. Soalan ni, saya rasa semua cikgu dan pentadbir sekolah boleh faham sangat kan. Setiap hari, ada je tugasan pentadbiran yang makan masa. Sikit-sikit, lama-lama kita rasa macam, makin jauh pula dari tujuan utama kita untuk mendidik anak-anak murid kita. Rasa terbeban tu memang betul-betul nyata. Cuba kita tengok senarai ini sekejap. Menulis surat, siapkan minit, draft kertas kerja, karang ucapan. Ini semua bukan sekadar senarai tugas biasa tau. Sebenarnya, inilah pencuri masa kita yang paling utama. Setiap satu benda ni perlukan fokus, format yang betul dan berjam-jam masa yang sepatutnya boleh kita guna untuk pelajar. Tapi, apa kata kalau saya cakap ada cara untuk ringankan semua beban ni? Hari ini kita akan kenal dengan satu penyelesaian yang mungkin boleh ubah landscape kerja kita, iaitu pembantu pintar yang memang direka khas untuk warga pendidik macam kita semua. Inilah dia hero kita untuk hari ini, Penjana. Okey, ini bukan software biasa-biasa. Ia sebenarnya satu koleksi alatan AI yang boleh jadi macam pembantu peribadi kita. Konsep dia senang je, kita cuma bagi arahan ringkas dan ia akan siapkan dokumen rasmi yang lengkap untuk kita. Mudah kan? Jom kita mulakan dengan yang pertama sekali. Macam mana alatan ni boleh transform cara kita uruskan komunikasi rasmi dekat sekolah? Dah sedia? Jom kita tengok. Okey, sekarang cuba tengok keajaiban ni. Sebelah kiri tu input kita. Simple sangat kan? Cuma beberapa patah perkataan je. Dan, boom! Tengok sebelah kanan, draft surat atau notis yang lengkap, dah siap format, bahasa pun betul. Cuba bayangkan berapa banyak masa kita boleh jimat kat sini je. Macam mana pula dengan teks ucapan? Alamak, yang ni kadang-kadang kita boleh blank terus kan? Tak tahu nak mula dari mana. Dengan Penjana ni, kita cuma perlu bagi tema. Contohnya, disiplin diri, tetapkan nak berapa minit, dan draft ucapan yang bernas, terus siap. Ini memang penyelamat. Lagi-lagi bila kena buat ucapan last minute. Okey, komunikasi dah nampak mudah. Sekarang, kita masuk bab perancangan pula. Yang ni selalunya melibatkan dokumen yang lagi rumit dan tebal. Jom kita tengok macam mana AI boleh tolong kita. Slide ni tunjuk satu lagi contoh yang wah, tengok tu. Dari beberapa poin je pasal kem kepimpinan, terus boleh jadi draft kertas kerja yang lengkap. Siap ada pendahuluan, objektif, jawatan kuasa, bajet, semua ada. Lepas tu, nota mesyuarat yang kita conteng-conteng tu, boleh terus jadi minit mesyuarat yang kemas dan ikut format standard. Memang hebat. Nak susun atur cara majlis pun jadi senang gila. Langkah 1, kita senaraikan je apa acara penting. Langkah 2, letak je masa mula dan masa tamat. Dan langkah 3, dah siap. AI akan susunkan satu jadual yang logik dan nampak profesional untuk kita. Tinggal nak print je. Kerja jadi super pantas. Dan jangan fikir alatan ni untuk kerja-kerja admin yang biasa je tau. Tak, ia juga direka untuk bantu kita dalam tugas-tugas profesional lain yang lebih mendalam dalam dunia pendidikan ni. Yang ni saya suka. Menulis ulasan untuk kad laporan pelajar. Ini satu lagi cabaran besar, kan? Kita nak bagi komen yang membina, positif dan konsisten untuk berpuluh-puluh pelajar. Dengan AI, kita cuma perlu bagi beberapa poin je, apa kekuatan dia, apa yang dia perlu perbaiki, dan ia akan tolong ayatkan jadi ulasan yang profesional dan sangat menggalakkan. Pernah tak dapat laporan postmortem peperiksaan yang tebalnya mak ai berjela-jela panjangnya? Dengan Penjana ringkasan ni, ia akan scan semua tu dan tarik keluar isi-isi penting, cabaran utama dan cadangan untuk penambahbaikan. Terus kita nampak gambaran besar. Senang nak buat keputusan yang lebih tepat dan pantas. Dan bukan itu je, ada lagi. Nak sediakan soalan temuduga yang berstruktur untuk cikgu baru? Boleh. Nak dokumenkan SOP sekolah macam proses pendaftaran murid tahun 1? Pun boleh. Nampak tak betapa menyeluruhnya bantuan yang kita boleh dapat? Jadi, apa kesimpulan besarnya? Selepas semua automasi ni, apa sebenarnya matlamat utama kita? Jawapannya mudah je, iaitu untuk pulangkan balik fokus dan tenaga kita kepada mereka yang paling penting, para pelajar. Cuba bayangkan, dengan semua bantuan ni, kita boleh dapat balik lebih 10 jam setiap minggu. 10 jam! Itu bukan angka yang kecil tau. Itu adalah masa yang sangat-sangat berharga yang kita boleh gunakan untuk perkara yang lebih memberi impak. Jadi, apa nak buat dengan 10 jam tambahan tu?
di sinilah kuncinya. Teknologi ni bukan nak suruh kita buat lagi banyak kerja, tak. Tapi ia wujudkan ruang untuk kita buat kerja yang betul-betul bermakna. Kerja mendidik, membimbing dan memberi inspirasi kepada anak-anak murid kita. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ni untuk direnungkan. Kalau anda dapat balik masa yang banyak tu, apa agaknya perkara hebat yang anda akan capai? Mungkin program baru atau inovasi dalam kelas? Fikirkanlah segala kemungkinannya. Terima kasih kerana bersama saya.